Baru dia tak jatuh. Kadang-kadang kita letak sini, kita berenang kita tak perasan. Betul. Anak jadi video ke apa? Saya Itu di budak. Depan ya. Depan ni. Ada muka bangun ni. Jatuh. Okey, pulau sebelah kanan ni nama pulau ni Pulau Mentago. Pulau Mentago, tapi kawasan pantai sini tak dibenarkan mandi, tak dibenarkan snorkeling. Sebab apa kawasan sini kebanyakan dia banyak landak le. Tahu landak le? Okey. Yang warna hitam tajam tu kan. Macam rambutan tu. Macam rambutan tu bahayalah. Jadi cuma kita datang sini, saya nak tunjuk batu tu masa depan tu nampak ada pokok atas. Nampak seakan-akan macam bentuk ikan paus. Okey. Mata dia bulat putih, mulut dia tenganga terbuka tu. Pokok atas tu macam air pancut dia. Cuma ekor dia tak ada, hilang pergi mana tak tahu. Layar dia tak ada ekor. Sebab tu dia tak boleh pergi mana, dia nak berenang tak boleh. Macam mana dia nak kayu? Dia yang berani tak pergi tak? Kalau kata seorang kami tak ada buat dia. Sampai jumpa kalau jumpa. Sebabkan hakisan air hujan tu dia turun, dia cuci balik batu tu dia putih tu. Tak ada lah nak kata kami pergi spray pakai tina ke apa, hidup lah. Iyalah. Memang sudah jadi macam tu lah. Okey, tengok pula batu yang dua tajam dekat depan. Tu ketam bukan Batu bentuk kaki. Okey. Dua timbul tegak sikit tu. Itu orang panggil batu kaki. Macam orang tengah baring tidur betul. Sedap ada tidur tu, tak ada orang kacau boleh bangun. Tapi kalau teringin nak tengok dia bangun boleh lah. Kita pergi dekat sikit, yang depan sekali tolong letak AB dah tu. Okey, dapat kan? Pulau depan ni, nama pulau ni Pulau Giap. Okey. Kira sini checkpoint untuk kawasan snorkeling punya tempat . Okey, jadi yang mana nak snorkeling nanti nampak ada pelampung warna putih banyak ni. Wajah ni kan. Okey, snorkeling area kawasan tali putih ni saja. Yang ada boy ni kan. Jangan main luar daripada kawasan tali. Sebab apa? Luar daripada kawasan tali semua kawasan lalu lambat. Jadi dia kena masuk watak orang. Kiranya bahaya lah daripada sini. Sebab kalau kata kita mandi luar tali ni, andai kata kalau boot datang nak masuk bang, kenalah langgar. Tak boleh buat-buat. Sebab apa, kita memang dah buat khas tali, main dalam kawasan yang ada tali je. Okey nah? Okey, snorkeling jangan main dekat dengan batu, jangan panjat-panjat setiap batu. Sebab setiap batu ni ada yang tajam, ada yang licin. Takut terjatuh ke, tergelincir ke pun jadi isu juga. And satu lagi, bila snorkeling nampak ada ikan warna coklat, itu dia nama ikan ketang. Sebab dia sekelompok tau. Ada warna belang-belang biru dengan ada warna coklat. Jangan pegang ikan yang warna coklat sahaja. Sebab dia ada duri. Ada duri. Kalau kata ikan tu datang dekat dengan badan, tak ada masalah. Jangan pegang dia.
Bila kita pegang dia, barulah dia buka duri dia. Takut kena duri dia, nak tahan sakit sejam. Tapi tak apa, sejam lah. Lepas sejam hilang lah. Sejam je, sekejap lah. Itulah buat training nak jadi askar. Okay lah? Alright. Okey, batu yang sebelah kanan. Buaya. Buaya. Atau musuh. Kepala dia bertinggi atas batu. Ada orang ikut tau. Ada orang. Sebelah batu buaya ni. Nampak batu bentuk penyu? Penyu. Dari sini dia kanan, kepala, badan, mata kan. Macam nak naik atas pulau. Sebelah buaya, sebelah penyu. Best friend dia pun. Kawan baik. Kawan baik. Sebelah-sebelah. Bagus ni nak kata bergerak pun tak. Bagus. Kira orang kata haiwan jinak ni. Jinak betul. Okey. Tak belana abang. Dia kita pergi belana dulu. Masuk. Yang berapa orang? Okey. Lupa nak pergi tak. Nanti nak mancing sotong daripada sini bang. Abang panjat jaga batu ni. Sampai dulu atas situ. Abang mancing keluar. Jangan mancing dari dalam. Kalau dalam ni kebanyakan masuk. Takut lagi kan. Kita tengah mancing, bot main lalu, kita ingat dapat ikan jaw lagi. Kita dapat engine bot. Nak tunjuk kat besti ni kita. Okey. 1 Ni dua kan? 2. Ni dua kan? Tak kisah dia ikut kau punya ketat. Kau nampak ikut mulut. Kalau kau tak nampak ikut mulut, air masuk. Ikan. Oh, gigit kamu dia tu. Oh, bu, apa ya? Payah kan kita bawah ni.